Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan Negara Wildlife Empire Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit perkongsian lah. Ini perbezaan antara Diam Belanda, Baka Brazil dan Bogor. Kalau kita tengok pertemuan dia dah start kering. Ni dah 2 tahun lebih. Di Brazil steady lagi lah. Kita tengok perbezaan antara Bogor dengan Brazil. Sebelum tu saya mohon bantu rakan-rakan untuk bantu saya kembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikuti lah segala info-info menarik khususnya berkaitan Taman Diam Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat, sejahtera sampai keluarga sayang dan dipermudahkan segala urusan. Ni Brazil Cik Kawasan? Yang ni? Ni Brazil Yang ni? Ni Brazil. Yang Bogor yang mana? Oh ni. Semua hampir 90% lah mati. 90% lah mati Yang Bogor. 80% mati Ni semua dah sulam dengan Brazil. Dulu semua ni Bogor. Oh, ada lagi sisa yang hidup Bogor. Contoh ni lah kan. Ni yang pokok besar tu. Yang ni bukan? Ni Ya. ya. Ni antara contoh Bogor lah. Jadi kalau kita tengok beza dengan Brazil sebelah sangat subur lah. Saya subur pucuk. Tahun setengah besar dah ni. Ni pun. Oh ni Bogor. Ni semua kena banjir ni. Oh tanah sampai Mekah. Banjir, banjir di Mekah. Mekah. Ini tanam Ni habis semua Bogor. tanam lepas banjir. Mana? Belum. Yang ni Brazil. ini Brazil ke Bogor? Brazil. Oh, ini tanam sebelum banjir ni. Oh, ni banjir. Tanam, lepas tu banjir. Oh, Tanam tanah banjir. Ya. Tanah Mekah. Tapi steady je. Kalau pakai tempatan dia kering macam ni. Ni anak Ni. Brazil ke Bogor ni? Ini anak benih sana. Ni. No, tumbuh bawah. Ini anak akan cuba Bogor ni. Dia sisa buah dia tu kan. Ni tempias. Ni monyet makan buat mari sini ya. Monyet makan kat sini tumbuh bawah. Tapi memang nampak perbezaan Walaupun banjir pun ni steady je. Ikut Brazil. Dia ikutkan tanam Mekah. Yang ni Bogor dia. Dia boleh nampak kalau yang elok tu Brazil. Yang ni semua Bogor bekas. Ikutkan umur sama Ada. Ini baru tanam. Yang ni? Bogor dah lama tanam. Oh Bogor Masuk 4 tahun dah. 4 tahun dah. Yang ni berapa tahun ni? Ni tahun lebih. Tahun lebih dah besar ni. Walaupun kata tanah kering tapi steady lagi. Ni 4 tahun lebih. Bau besar ni dah Pokok pening Brazil tak berani. Ada belakang. Yang besar tu tinggi dia. Satu dia Mau empat tu kan. tinggi. Mencacat tinggi. Tak berani tu. Ni Brazil tak buning. Tapi dahan dia kiri kanan memang kecil kan. Dahan dia kecil. Tinggi tu. Ni ciri daun Brazil Yang tu pun Brazil Cik Hasan, tinggi ni. Brazil. Memang saja tinggal lah. Yang ni Bogor. Bekas banjir. Belakang ni memang tak lalu lah. Sebab banjir tu ada. Tapi tanah dia jadi Mekah macam ni. Ni dulu banjir dia timbun minci. Oh. Lepas tu dia turun jadi Mekah ni. Ni Brazil ni. Brazil. Ni start keluar bunga ni. Ni setahun Ni dah ni. start keluar bunga ni. Ni setahun lebih. Setahun lebih batang yang besar tu lah. Macam yang 4 tahun Bogor ni. Tahun ni. Perbezaan ni. Setahun lebih dah besar ni.
Ni kalau piping balik cantik ni. Ni Bogor. Oh ni Bogor biar tinggi Ah, 2 pokok. Oh tu yang cakap saya bila tinggi Bila dia tinggi dia boleh dia tahan. subur Dia tahan. Tapi Kalau kita, tak boleh buat apa lah. Buat tapi bila tinggi tu masalah tu lah nak kahwin bunga nak kena pakai tangga. Cuma dia boleh jadi buah. Tapi dapat ke monyet juga tak balut. Ha tu lah. Bila tinggi tu dapat monyet lah kumpul-kumpul kan. Ni semua yang mati makan Bogor kan. Ni baru ni ni kat sini. Baru potong dulu tinggi. Tahun lebih. Sisa ni semua Bogor lah ni. Ni sentuh. Ni sisa Bogor lah lepas kena banjir. Jadi kita tengok kalau Brazil kalau kena banjir pun masih steady lagi setahun lebih. Tahun lebih kena banjir. Ni banjir dia kira orang kata akar dia kuat jugalah. Banjir ni 6 kaki ni. Ni antara tenggelam habis. Masa buat tanam Jika daun besar tempat tangan. 6 kaki banjir ni lebih ke? 6 kaki. Tenggelam ni. Tenggelam. Masa tu buat tanam tenggelam. Tapi kira masih okey lagi. Baru memang baru tanam sangat kan. Tenggelam. Tapi sebab dia masa malam tu pagi tu dah surut kan. Dia sekejap lah. Sekejap tapi tenggelam lah. Daun besar tempat tangan. So yang mana ada tanam baka tempatan tu boleh cubalah tanam baka Brazil ni. Sebab dari segi ketahanan dia orang kata kuat lah. Yang ni baka Bogor Sama tanam sama usia. Sama usia. Tengok baru batang dia baru lengannya. Baru besar ni. Kecil tu. Ni ikutkan umur sama dengan ini. Tapi dari segi pertumbuhan kita boleh nampak lah. Tengok dia punya batang dah besar ni lah. Dah besar ni lah pertumbuhan ni. So kebanyakannya mati lah Cikgu Hasan. Yang baka Bogor ni. Bogor dengan Thailand ada sikit. Yang baru ni Biar kan. Biar cepat. cepat. Saya tanam 9 hari. Yang ni Bogor dah. Ni Bogor ni. 8 Ni memang akan buang ni. Ni semua sebaris di Bogor. Kita takat besar ni je dahan ni. Kita takkan boleh kalau dah ada masalah memang. Ni semua Bogor. Satu deret sebagai. So yang ni Brazil So kita tengok dahan Bogor ni dia pekutkan lambat lah, besar kan. Takat ni je. Beza dengan Brazil. Brazil pun ada juga mati. Ni Brazil. Kalau kita tak rawat dia mati kan. Bila dia ada tan-tan dia kita tak rawat dia mati je lah kan. Macam tu lah. Tapi kita tak boleh lah. Kalau dia mati kita potong je. Tulang baru. Jangan sayang. Sebab kata pokok benda ni dia boleh berbuah seawal setahun. Jadi kalau kita bela tak guna kan. Tak guna. Habis duit racun, habis masa. Lepas tu dia tak nak cantik kan. Jadi potong, tanam jarak 3 kaki dia tu. tanam baru lah. Tanam baru. Ni kita boleh tengok beza Bogor, batang. Ni bau usia sama Usia sama. dengan Brazil. Tengok berapa besar batang. Sangat luar biasa. So bela macam ni jadi kita dah rugi masa ni. Ikutkan patutnya dah boleh dapat yang besar tadi, dahan dengan batang tu. Oh yang ni dia jadi meninggi ni cikgu saya tak ada pening. Tegak sampai ujung cikgu saya. Ni semua Bogor. Kita tengok yang Bogor ni semua jadi macam ni lah. Sampai Yang belakang semua mati. sampai masa cukup 2-3 tahun habis okay, ini itu kena banjir kan. Kena banjir. Kalau kita tengok yang Brazil ni kena banjir pun kira tak semua pokok mati lah, masih steady lagi lah. Tu ni tengok bawah tu penuh biji.
Mana? Oh itu, petai gabu. Dah kena makan. Dia makan. Oh lala tumbuh sini. Kita tak ambil lah biji dia. Semua petai gabu. Dia yang makan tu kita tak ambil biji dia. Kita ambil yang masak. Ada kualiti. Tengok kita tengok. Petai gabu. Belah-belah ujung ni memang tumpuan dia orang ni. Nanti dah ada tumbuh. Okey ni rakan, kita tengok. Ini asalnya biji yang jatuh di bawah dan dia terus hidup lah. Tapi pengusaha ni dia akan biarkan supaya nanti mana yang mati tu dia akan korek, cabut sulam baru lah. Ni fizikal daripada baka Brazil lah. Daunnya bersifat kasar dan berurat. Jadi kalau ada yang mati tu kita terus ambil yang besar ni lah, korek terus masuk ke tempat yang baru. So saya rasa sampai situ saja kongsian saya. Jangan lupa like, share dan komen. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.